Good morning, Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back to channel Yusuf Simbang Kari. So, Manchester United akhirnya mencatatkan kemenangan yang come on guys, berpijak atas bumi yang nyata. Kau tak expect, aku pun to be honest memang tak expect langsung 3 biji Athletic Bilbao kena henyak. To be honest, aku agak terkejut dan kecewa juga at the same time. Daripada banyak aku rasa talking point kita kena sembang. Kenapa aku cakap terkejut? Sebab aku rasa kalau aku cakap mana ada MU pun sebelum game, nak tak balik daripada Bilbao ni kau dapat draw lah. Aku rasa semua akan setuju lah. Sebab kalau kau tengok dari segi 4 tim, bukan aku nak merendahkan mana-mana pihak, tapi come on, apa bijak atas bumi nyata, kau tengok mana-mana tim dalam top 4 tim yang tinggal dalam semi final ni, kau boleh cakap Bilbao yang nampak paling merunsingkan lah. Faham tak? Diorang tak kalah at home, tak silap aku, daripada August. And the fact that diorang kalah dengan MU dalam semi final dengan henyak 3 biji kena henyak, aku rasa tu bukan benda yang kau boleh ambil ringan lah. And kenapa aku sebut kecewa tadi? Sebab honestly aku expect lebih pada Nico Williams lah. Sebab dia memang kena kunci. Aku tak tahu dia masuk dalam pocket dan MU and membuatkan aku rasa macam adakah Mamat ni sebenarnya betul-betul big game player macam kita nampak kat Euro dan sebagainya, ataupun sebab dia tak deliver kan, ataupun dia hanya macam kita boleh argue yang mana dia perlu dalam satu sistem yang memang suit dia dan banyak player lain yang pegang that pressure supaya dia tak perlu rasa dia seorang yang kena lift out that team. So masa zaman Euro tu aku rasa korang pun tahu diorang ada Yamal, diorang ada Fabian Ruiz, Merino, ni semua player-player yang boleh kata lebih experience daripada Yamal tak, tapi Mamat ni macam Messi kan. So aku rasa kau boleh lupakan apa-apa exception yang kau nak buat pasal dia. And aku tak salahkan siapa-siapa yang write off MU untuk game ni. Sebab aku pun honestly, kenapa aku tak ada sebut pasal game MU ni, sebab aku macam dah write off diorang. Aku rasa macam kalau apa-apa pun aku tak rasa diorang menang seperti 3 biji lah. Aku rasa kalau draw, aku rasa okay, aku macam tak ada sebab untuk kita sembang. Tapi the fact that diorang put in performance macam ni, okay, kau cakap Sob, alah Sob, main lawan 10 orang boleh lah. Tapi kalau bukan sebab tactical setup yang Amorim buat untuk players dia dalam game ni, kepercayaan dari segi mental, dia telah tune dah ada MU ni dalam game ni, dia tak akan dapat result yang macam kau tengah saksikan sekarang. And kau tak boleh fikir kebetulan dan sebagainya. Sebab pergi away dekat tempat yang dah lama tak ada orang boleh datang dan bersuka-suka dan bersenang lenang, bukan benda yang simple mat. And aku ada terfikir satu benda tau, as long as sepanjang game ni punya result is coming to fruition, aku terfikir apa tau sebenarnya guys. Aku terfikir macam, adakah Amorim misalnya bukan the fact that kita tak nampak the best of Amorim dalam Premier League, adakah dia bukan manager yang sesuai untuk hadap tim English tau. Kau tahu English ni tim cetak dia main laju, main fizikal kan. Kau tak ada masa untuk fikir. Sebab tu kau nampak result dekat Liga bapak teruk gila, memang tak boleh relax lah. And kenapa disebabkan sekarang tiba-tiba kau nampak result ni meroket pula tiba-tiba kat Cup Games ni? Adakah sebabkan satu, bukan lawan tim-tim English, and adakah kalau benda ni betul apa kau cakap ni, memang masalah besar sebab diorang kena hadap tim English juga final aku rasa kalau diorang masuk. Tapi to be honest, sebab masa sekarang ni itu pun nyaris diorang tak skor lagi sebiji kena tiang. Kalau skor 4 biji tu memang lagi pening kepala dak-dak. Bilbao aku rasa pergi Old Trafford, walaupun tak boleh cakap banyak sebab Old Trafford ni zaman sekarang punya Old Trafford dengan MU sekarang ni memang tak boleh percaya lah. Memang diorang sentiasa bagi result mengejut. So boleh jadi tiba-tiba dia bagi result mengejut, tapi 3-0 ni terlalu besar. Tapi aku tak nak write off Athletic sebab apa-apa boleh jadi. Cuma aku nak cakap yang mana kalau pergi final pun nampak gaya pun Spurs semua akan go to final. And bak kata Postecoglou second season memang menang trofi, so itu adalah masalah besar untuk MU. Plus MU punya rekod sekarang dengan Spurs bapak teruk gila, tak relax lah. And the fact that kalau betul final ada 2 English teams, maka mensenyapkan banyak criticism yang datang daripada liga-liga lain yang cakap overrated bagai. Sebab sekarang ni final 8, 3 team daripada final 8 dalam top 2 competition in terms of European Cup Games adalah team pada English teams. Faham tak? So disebabkan tu aku rasa orang dah kena put into respect kenapa diorang yang layak dapat next season 5 spot untuk Champions League. So itu akan menyengitkan lagi competition untuk Champions League places. Tu lain cerita lah. But aku nak sebut kat sini, kalau betul dengan hadap Spurs jam, sebab result diorang atau form diorang dengan Spurs kan merunsingkan minda lah. Itu yang paling obvious sekali. And aku tak nak fokus pasal masa depan lagi sebab belum confirm diorang through ke, belum confirm Spurs go through ke apa. Tapi kita nak sembang pasal dalam game ni sendiri, macam mana Maguire boleh jadi prime Lamine Yamal. Kau jam, aku pun jam.
Aku tak ada proses macam mana dia boleh dribble, defend, build. Macam mana team ni suka untuk dikalahkan at home. Aku tahu di kala mana Maguire boleh put in that performance. Kau nak faham, Mamat ni center back, macam mana boleh sesat kat situ, aku tak tahu. Sesat itu satu hal. Tapi aku tak tahu mana lagi mengejutkan, Mamat ni jadi Yamal ataupun the fact that MU ni menang 3-0 away from home. Aku tak tahu mana tu. Kau boleh decide, kau boleh komen kat bawah. And kalau kita tengok dalam game ni, antara player-player aku rasa kita dah boleh start put into respect is Casemiro. Sebab last season bagi aku dah cakap guys, Casemiro dah finish. Mamat ni memang step up in terms of European games. Aku rasa dia terpakai balik mentality ataupun bagi apa, pakai baju UCL performance dalam untuk Real Madrid kot, apa aku tak tahu. Sebab tiba-tiba dia punya performance macam prime dia masa kat Real Madrid, main dalam Champions League dulu, score, leadership. And aku rasa, aku rate kalau tengok awal zaman Amorim, Ugarte punya combination dengan Bruno as a double pivot. Tapi kebelakangan ni, since kita nampak Casemiro dan Ugarte digunakan bersama, aku rasa kita dah start nampak the best of Casemiro. Aku tak tahu kenapa benda tu berlaku, sebab to be honest aku rasa diorang tak balance each other out. Tapi dalam game-game macam ni, yang mana aku rasa diorang adalah underdog, yang mana aku rasa tak sampai expect pun like MU akan put in performance. Come on lah, korang yang sembang korang expect tu jangan nak gebang lah, come on lah. So aku rasa itu satu kelebihan lah untuk diorang. Sebab Ugarte bukan player yang run with the ball, yang run into opposition, slice into opposition midfield dengan passes ataupun dengan dia punya ability untuk run with the ball. Tapi at the same time kau kena put respect. Bagi aku, kau still kena put respect dekat team ni, sebab diorang punya performance ni menunjukkan diorang still up to the level lah. Yang mana kadang-kadang kau nak cakap diorang tak ada kelebihan dari segi mental, sebab aku tengok performance dalam Liga almost kena relegate dari segi kedudukan dalam Liga. Bruno Fernandes lah, aku rasa kita dah boleh categorisekan Mamat ni sebagai legend Manchester United. Kenapa tak ada team yang cuba untuk dapatkan Mamat ni tu? The fact that Mamat ni selamatkan team ni every single time, aku dah tak nak dengar dah siapa-siapa komplain pasal dia punya tak konsisten lah against team-team certain game dia tak perform. Sebab bila time dia orang perform, Mamat ni je yang selamatkan dia orang. Apa yang korang expect? Tak, aku sentiasa nak rasa macam Mamat ni kena setiap game dia kena dapat performance 8/10, 9/10 setiap game. Sebab dia bukan that type of player. Dia bukan that type of player yang kau rasa macam akan sentiasa put in performance 8/10. Tapi dia adalah player yang paling teruk dia main pun, bagi aku kalau kau tanya, is 7/10 punya performance. Faham tak? And aku rasa kita kena bagi shout out juga dekat Rasmus Højlund punya performance dalam game ni. Sebab Mat, aku rasa kita dapat the best of Højlund punya in terms of macam mana dia nak play under Ruben Amorim. So Amorim sendiri cakap Mamat dia punya performance dalam game ni is the best performance dalam sejarah dia under Ruben Amorim so far. So dia bully Mat, defender walaupun nak cakap dia tak score Mat, tapi contribution dia in terms of create openings untuk dia punya teammates, cara dia gunakan diri dia untuk jadi gunakan hold up play dia untuk open chances untuk opposition, untuk teammates dia, tu yang mahal tu. And okay, kalau lah dia tak ada kelebihan in terms of, aku rasa kita boleh start fikir macam ni, kalau dia tak ada kelebihan untuk, he's not the best player in terms of finishing ke pelbagai, okay, maksudnya memang tu bukan dia punya makanan. Ada sebab kenapa masa kat Atlanta pun Mamat ni bukannya skor 20, 30, 40 biji gol pun, buatkan diorang ambil dia. Mungkin this is antara kelebihan dia yang manager ataupun scouts nampak buatkan dia ambil dia, itu aku tak pasti. But yeah, we'll see, kita akan tengok apa akan jadi in the future. So far, adakah diorang akan still kunci dan memenangi the competition, tak pasti. Sebab aku rasa kalau kau jadi dalam MU, aku rasa this is the best game. Sebab kau faham, dia adalah game paling penting bagi aku untuk MU so far season ni, whole season. So bagi aku, the fact that kalau diorang menang boleh qualify for Champions League akan mudahkan diorang untuk attract player, yang mana aku tak penting. Sebab selama ni diorang boleh je attract player, tapi player datang, player tu yang tak perform selalu kan, sebab tak kisahlah, sebab diorang tak kena dengan atmosphere ke pelbagai. Tapi point dia adalah penting untuk diorang punya financial lah. Tapi tak lah tu, sebab bagi aku macam financial pun macam boleh jadi, kalau financial diorang sedap macam sebelum ni pun boleh jadi kalau tak mismanage, tak perform juga, tak membantu sangat pun.